masa saya lead tu, sebab saya dah nampak kita 3 orang ni, kita tak akan berkembang kalau 3-3 dalam satu syarikat sahaja. Jadi saya pun decide kita kena cari bisnes lain. Jadi saya akan influence lah mak ayah ni. Kita kena cari bisnes baru lah. Masa meeting tu gitu lah kita akan bercakap. Jadi diorang semua agree untuk kita cari pulang lain. Sebab kita nampak waktu tu batik sebenarnya ada cabaran in term of nak buat produk, manpower, skill. kita ada cabaran tu. Manpower skill. Ya, Betul. so kita latih semua. Ya. Dia tak ada universiti yang untuk tak ada. Kalau kata susah lah. Kalau ada pun Orang muda mana nak lagi-lagi zaman sekarang. Ya. Jadi bila saya decide untuk kita cari peluang perniagaan tu, alhamdulillah lah kita ada peluang untuk buka satu bisnes baru, iaitu stesen minyak dekat Dungun. Okay, dekat Dungun Terengganu tu kita buka satu stesen minyak. Waktu tu macam mak ngayah kata, kita kena jam dulu. Jadi siapa yang nak pergi jam situ? 2020 tu abang saya dengan wife dia pindah ke stesen minyak tu. Okay. Jadi kita buka satu syarikat. Syarikat ni untuk run stesen minyak, tapi shareholder tetap 5 orang. Itu perjanjian dia. Perjanjian mak ayah ni kuat. Apa bisnes baru pun 5 orang shareholder. Cuma director dia lah. Okay. Kita tak involve lah dekat production side apa semua, dia yang jaga gaji-gaji dia lah. Jadi tinggallah saya dengan adik lah dekat Nok Alpha ni. Waktu PKP tu waktu tu lah. Itulah first time. Jadi masa PKP tu abang dah tak ada dalam abang tak ada sebab Nok Alpha stesen minyak baru buka. Jadi maknanya Allah susung tu sangat cantik lah. Sebab tu kita pegang juga pada prinsip bila bantu Allah sampai tu tak ada cepat sesaat, tak ada lambat sesaat. Dia sangat tepat. Bila stesen minyak tu running, PKP. Jadi dia boleh run. Ya, stesen minyak. Stesen minyak kena run. Jadi dia lah duk bayar gaji saya ni dengan adik. Masya Allah. Jadi kita tak ada gaji. Mana ada gaji, dah ambil duit mana? Duit pun tak ada. Saya tak ada apa tak ada. Jadi saya pun survive dengan gaji daripada abang saja tu lah. Masya Allah. Jadi waktu PKP tu kita kira gaji ni. Lepas tu lepas kita dah buka sekejap tu, kita pun meeting. Sekarang ni macam mana kita nak move forward lagi ke depan. Jadi waktu tu saya dengan adik saya ni masih lagi dalam Nok Alpha. Kita pun decide, why not kita betul-betul separate. Dia macam separate legal entity lah. Maksudnya you syarikat lain, saya syarikat lain, tapi kita still berjuang atas nama yang sama. Nok Alpha Group lah sekarang ni. Jadi saya ambil part sales and marketing of Nok Alpha punya brand. Dia ambil kilang. Tapi hala tuju sekarang ni kita set berbeza, iaitu kilang ni sekarang adalah kilang OEM. Dia boleh buat kilang untuk jenama orang lain. lain juga. Dan sekarang ni dia tengah run lah ni. Dia nama company dia Hijrah. Ni di belakang tabir je lah. Kita company tu kita tak nampak sangat lah. Sebab ni kilang belakang tabir. Tapi company dia sekarang buat OEM untuk produk-produk batik dekat Malaysia ni ada lah.